Bismillah, Assalamualaikum. Cor, jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ini. Ambil nafas, rasa tenang. Okey, jom kita mula. Adik komen pernah terfikir tak macam mana satu tragedi pembunuhan yang dahsyat boleh mencetuskan perang saudara yang lagi besar dan lagi huru-hara? Sepatutnya lepas satu tragedi besar, orang jadi insaf kan? Cari jalan damai. Tapi lepas peristiwa Karbala, apa yang jadi adalah sebaliknya. Kesedihan dan kemarahan itu bukan padam, malah ia menyalakan api fitnah yang jauh lebih besar yang kita kenali sebagai fitnah kedua. Jom kita rungkai, macam mana benda ni boleh jadi? Okey, kita mulakan dengan domino yang pertama. Perkara pertama yang berlaku lepas Karbala ni bukanlah pemberontakan politik, tapi satu gerakan yang lahir dari rasa bersalah yang amat sangat, rasa berdosa yang tak tertanggung. Gerakan ni dikenali sebagai Tawwabin. Maksudnya orang-orang yang bertaubat. Mereka ni kebanyakannya orang dari Kufah yang dulu beria-ia jemput cucu Nabi SAW, tapi bila sampai masa genting, demo diam tak berkutik. Jadi bila tragedi itu berlaku, demo rasa macam, ya Allah, apa yang kami dah buat ni? Rasa bersalah tu makan diri demo, coh. Yang memimpin gerakan ni pun bukan calang-calang orang tau. Namanya Sulaiman Ibn Surat, seorang sahabat Nabi SAW yang dihormati. Bila orang yang disegani macam dia yang pimpin, lagilah ramai yang rasa terpanggil nak tebus dosa dia. Tapi kat sinilah kita nampak satu benda yang penting. Walaupun semangat berkobar-kobar, rancangan deme tak ada. Daripada 16,000 orang yang mendaftar, hanya 4,000 je yang betul-betul keluar berperang. Ini menunjukkan gerakan deme ni lebih kepada emosi, bukan strategi. Dan itulah yang terjadi. Pada Januari 685, tentera Tawabin yang kecil ni bertempur dengan tentera Umayyah yang jauh lebih besar dekat Ain Al-Wardah. Hampir kesemua daripada mereka gugur syahid, termasuklah pemimpinnya, Sulaiman Ibn Surat. Kisah Tawabin tamat di situ. Satu pengorbanan yang lahir dari penyesalan. Tapi dari abu kekalahan mereka ni, muncullah pula seorang watak baru. Watak yang lebih licik, lebih terancang dan jauh lebih berjaya dalam menuntut bela. Nama dia Mukhtar Al-Thaqafi. Dia ni seorang ahli politik yang sangat bijak. Dia nampak kesilapan Tawabin yang hanya berbekalkan semangat semata-mata. Mukhtar, dia ada rancangan. Jadi pada Oktober 685, dia berjaya tawan Kufah dan isytiharkan pemberontakan atas nama menuntut bela. Nampak tak bezanya? Mukhtar ada pelan tindakan yang jelas. Pertama, dia tak serang membabi buta, dia tawan pusat pentadbiran dulu, iaitu Kufah. Kedua, barulah dia laksanakan keadilan dengan memburu semua yang terlibat dalam tragedi Karbala. Dan ketiga, bila dah kukuh, baru dia hadap kuasa besar yang ada, iaitu tentera Umayyah. Tersusun, Cor? Dan dia laksanakan satu persatu. Sasaran utama macam Umar Ibn Sa'ad, komandan tentera di Karbala, dan Shimr yang terlibat secara langsung, semua diburu dan dihukum bunuh. Orang Kufah yang dahagakan pembalasan dendam, akhirnya dapat apa yang dia nak. Ribuan orang yang terlibat masa itu terpaksa melarikan diri ke Basrah. Kemuncak kuasa Mukhtar adalah dalam pertempuran Khazir pada Ogos 686. Tentera dia berjaya hancurkan tentera Umayyah yang dihantar untuk tawan semula Iraq. Dan yang paling penting, dalam pertempuran itulah ketua tentera Umayyah iaitu Ubaidullah Ibn Ziyad, gubernur yang bagi arahan di Karbala, berjaya dibunuh. Dendam dah terbalas sepenuhnya. Tapi bila keadaan jadi huru-hara macam ni, bila tak ada satu kuasa pun yang betul-betul stabil, ia jadi macam tanah yang subur untuk benih-benih pelampau tumbuh. Dan inilah yang berlaku seterusnya. Muncul satu lagi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Mereka ni dikenali sebagai Khawarij. Dari segi bahasa, maksudnya orang yang keluar. Mereka ni adalah kumpulan terawal dalam sejarah yang memisahkan diri daripada majoriti umat Islam sebab tak setuju dengan pemimpin. Ideologi dema ni mudah je. Sesiapa yang tak ikut cara kami, dia salah. Dan dia bukan lagi sebahagian dari kami. Dan senjata utama Khawarij ni satu je, takfir, iaitu amalan mengkafirkan orang Islam lain yang tak sependapat dengan deme. Bila deme dah cop seseorang tu kafir, maka darahnya jadi halal untuk ditumpahkan. Nampak tak betapa bahayanya ideologi ini? Ia menghalalkan keganasan atas nama agama. Masa fitnah kedua ni, Khawarij pecah kepada dua puak besar. Pertama, Azariqa, yakni paling ekstrim. Sesiapa je di luar kumpulan deme, termasuk perempuan dan budak-budak, deme anggap kafir dan halal darahnya. Deme kuasai selatan Parsi. Puak kedua, Najdad, lebih sederhana sikit. Deme tak mudah-mudah bunuh orang dan benarkan pengikut deme sembunyikan akidah, taqiyah, kalau terancam. Deme ni pula kuasai sebahagian besar tanah Arab. Okey, Cor, kita dah tengok tiga kumpulan utama. Tawabin yang penuh emosi, Mukhtar yang penuh dendam dan Khawarij yang penuh kebencian. Jadi, apa pengajaran paling besar yang kita boleh ambil dari zaman yang penuh huru-hara ni?
Soalannya mudah je. Bila umat Islam bergaduh sesama sendiri, berperang, saling bunuh, siapa yang paling untung? Tentulah golongan pelampau dan oportunis yang sentiasa cari peluang dalam kesempitan. Kekacauan adalah modal utama dema untuk berkuasa. Dan sebagai jawapan kepada kekacauan inilah, para ulama kita dari dulu lagi dah tekankan betapa pentingnya untuk kita berpegang pada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan sekadar nama, tapi satu manhaj, satu jalan tengah yang menolak sikap melampau, yang meletakkan ilmu sebelum emosi, dan yang paling penting, menjaga kesatuan umat walau apa pun yang terjadi. Yop, inilah poin paling penting untuk kita bawa balik. Rasa bersalah Tawabin, dendam Mukhtar, kebencian Khawarij. Semuanya berpunca daripada emosi yang tidak dibimbing oleh ilmu yang betul. Kebenaran tidaklah dicari dengan laungan semangat atau pedang semata-mata, tapi dengan belajar, merujuk kepada yang pakar dan sabar. Kalau tidak, yang hancur, kita juga. Kalau perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang suka, langgan dan kongsikanlah dengan yang lain ya. Nabi SAW pernah bersabda tentang satu golongan yang akan datang. Dia ni nampak alim, kuat beribadah, tapi bacaan Al-Quran dia tak lebih dari kerongkong. Maksudnya, dia baca tapi tak faham maksud sebenar, tak hayati roh ajaran tu. Renung-renungkanlah Cor. Alhamdulillah. Ingat Cor, jangan main ta'i InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.